Assalamualaikum Kak. Salam. Buat apa kat sini Kak? Kita ada menu baru daripada Ivory Patisserie. Ivory Pastry. Apa dia ni? Tiramisu box. Yang putih ni klasik, yang merah ni pistachio. Apa lagi ada sini Kak? Kat sini ada macam-macam lagi. Jom kita tengok dulu. Okey, baik. Okey bang, makanan dah siap. Dah siap. Ni apa tadi ni Kak? Ni perch fish burger. Dia ikan Berapa ringgit ni? RM38.50. Dia boleh pilih burger, fries atau burger dengan salad. Ni pistachio pesto chicken focaccia. Panjang je Kak. Saya ingat pistachio je Kak. Apa benda ni? Dia macam sandwich. Lepas tu dia ada chicken slice dalam dia dengan salad. RM35.90. Okey, yang ni Wagyu smash burger. Wagyu smash burger. Dia kira daging Wagyu lah Semua sini homemade. Kita guna brioche bun dengan focaccia bread. Macam ni RM55. Kita ada menu baru, yang ni tiramisu box. Kita ada klasik dengan pistachio tiramisu box. Kalau yang klasik ni RM35. Kalau yang pistachio ni RM38. Yang ni kita punya air. Air apa ni? Yang ni yuzu lemon. Okey. Yang ni strawberry lemon. Atas dia kita letak jasmine foam. Dekat Kota Syabana, Melaka. Nama kedai Ivory Patisserie. So boleh search je Ivory Patisserie. So nanti jumpalah. Buka setiap hari Isnin sampai Ahad daripada pukul 12 sampai pukul 10 malam. Untuk hot food pula, kita hanya ada pukul 12 sampai pukul 3 dan 6 sampai 10 malam je. Macam tu ni semua tadi saya makan tu Kak Okey, jumpa Terima makan. kasih. Sama.